Alright. A bit more light. Alright guys, here we are at KGE Studios. Aku nak buat apa yang aku janjikan dahulu, iaitu bagai hidup semula punya chords. So bear in mind, ini aku rekod atas elektrik gitar, tapi aku boleh juga ajar korang macam mana nak main atas akustik nylon. So aku akan tunjuk part by part. So ini adalah verse dahulu. Setiap kali aku berfikir terlalu banyak berkucak kacir, akhirnya lagu kita jadi nyata. Dia start dengan D, no open D, yang ni D major 7. So dia satu, kira batang ni 1, 2, 3, 4, 5. So this is D major 7. And then pergi ke F sharp minor 7, sorry, F sharp minor 7. And then pergi ke B minor. And then dia B minor 7. And then dia B major 7. And then dia pergi ke E minor 7. Dan balik kepada F sharp 7 minor tadi, F sharp minor 7. Dan balik kepada root chord, iaitu D major 7. So boleh follow? Kita try sekali Setiap kali aku berfikir terlalu banyak berkucak kacir, akhirnya lagu kita jadi nyata. Okay, Jadi nyata. Okay, dah habis kita ambil kali ni kan. Ulang balik. Telah tiba waktunya untuk mengambil langkah yang seterusnya, di mana tak mahu lagi aku sendiri. Yang part before nak masuk chorus tu, dia ialah kita lepaskan yang jari tengah ni, dia jadi 7. Ini ialah D7. Betul baru masuk chorus. Okay so far korang okay lagi So kita ke chorus now. Okay, ni power chord G major ke A, and then F sharp minor, B minor. Apa aku buat ialah aku buka segala-galanya. Aku just biarkan 3 note ni. So basically korang bayangkan G major, power chord, tapi lepaskan segala dia punya ni. Lepaskan ni. Macam ni bunyi dia. Kenapa aku buat macam ni? Sebab aku rasa dia lagi bebas, and then dia akan macam lagi bercelaru lah. Dan aku suka texture bercelaru tu. Kini ku berikan segalanya. Ni kita A, berikan segalanya, sama je. Tapi bila pergi ke F sharp minor, yang kita ke sini, jari ni kita akan pergi ke sini. Jiwa dan raga sedia untuk bertemu. Yang ni pun sama juga, jarak ke belakang. Instead dari sini, kita sini. Alright, itu chorus dia. Kini ku berikan segalanya, jiwa dan raga sedia untuk bertemu, terasa bagai hidup semula, tiada lelah asyik memikirkanmu, hilangnya dirimu. Ni E minor dan dirimu. And then G sharp minor, aku tak menentu, dan D tapi open. D ni jangan tekan yang ni. Jadi untuk second verse sebenarnya sama je chord dia, memang ulang balik yang macam saya ajar verse tadi tu, tapi cuma slightly different je. Ada satu part je yang slightly different. So kita dengar je Aku tak menentu, betapa syukurnya kita berdua sama je bersama, merasa tiap saat ini je, part ni je. Kita berdua untuk bersama, merasa tiap saat. Okay, daripada E minor 7 ni,
Tiasa ke belakang satu ke E flat 7. So E flat 7 ialah seperti ni. Tak terkata betapa syukurnya kita berdua untuk bersama merasa tiada saat suka dan duka. Hatiku bukannya naif, pasti ada dugaannya. Menunggu denganmu aku tahu ku mampu. Oh, kini ku berikan segalanya. Jiwa dan raga setia ku bertemu. Terasa bagai hidup semula. Tiada lelah asyik memikirkanmu. Hanya dirimu aku tak menentu. Lepas kan? Part bridge ialah kita main G minor. G minor kalau nak tengok dia sebenarnya G tapi dia ke belakang satu. Ni ke atas. Yang ni daripada kita bawah ke atas. Pertama kali ku rasa D yang open ni, jangan buka ni. Tiada salahnya G minor balik. Ku akui kelemah. F sharp minor boleh main macam ni atau main macam ni. Saya suka main macam ni. And then B minor. Atau boleh main macam ni, B minor. And then balik pada G minor balik. Bawa aku bersama dirimu, A major. Pertama kali ku rasa tiada salahnya ku akui kelemahanku. Bawa aku bersama dirimu. And then sebenarnya masa time bridge ni dia ada gitar punya part. That part kalau korang main dua orang cuna. Tapi kalau nak main seorang-seorang, then sebenarnya part yang ni Berikan segalanya. Jiwa dan raga setia ku bertemu. Terasa bagai hidup semula. Tiada lelah asyik memikirkan. Okay, part tu sebenarnya boleh either kita main kini ku berikan segalanya. Dia minor sikit dekat chords tu. So dia daripada kita berikan segalanya, dia G major, kini ku berikan segalanya. So yang second chord tu perasan tak? Dia pergi ke minor. Kini G major dan ke G minor. Kini ku berikan segalanya. Jiwa darah F sharp 7 minor. Jiwa darah raga sedia B minor 7. Katamu terasa bagai hidup semula. Tiada lelah asyik memikirkan. And then balik kepada original chord chorus yang saya ajar tadi. Berikan segalanya. Jiwa dan raga sedia ku bertemu. Terasa bagai hidup semula. So basically dekat part terakhir tu, sini lah kalau cara aku main live. Kalau seorang-seorang aku main kini ku berikan segalanya. Jiwa dan raga sedia simple je, aku main just tap satu note je. Terasa bagai hidup semula. Tiada lelah asyik. Dan pergi ke B7 ni, plug. Kini ku berikan segalanya. Jiwa dan raga sedia
dia bass dia dekat E minor. Hilangnya dirimu, aku tak menentu. Atau sebenarnya kau boleh ambil dia. Hilangnya dirimu, aku tak menentu. So, aku harap korang enjoy this tutorial. Do let me know any comments below yang korang tak faham, apa benda yang korang rasa macam Aizat tak faham dah ni, tolong ajar macam mana ni, Sorry lah, aku tak proper sangat, tapi yang ni paling sedaya upaya aku cuba. Kalau boleh korang faham. And then insyaAllah tunggu lagu-lagu seterusnya.